kat sini nampak ni gambar apa ni? Nampak tak gambar apa ni? Dia suruh pegang ke? Tak boleh pegang. Bermakna tempat sini suhu dia capai 1000 darjah Celsius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oh ni datang nak scan komputer guys, tak ada masalah. So sekarang lampu check light dah padam, tapi sikit dah maklum dengan customer, nanti akan keluar balik disebabkan dia ada masalah daripada exhaust sensor So kalau berkait dengan exhaust sensor ni, kalau korang nak tahu, bergantung jenis kereta korang. Kalau anda kata kereta korang menggunakan satu exhaust sensor, satu saja. Tapi kalau ada dua, korang tengok sama ada di depan ataupun belakang, bawah ataupun atas. Okay, so make sure kalau nak tukar exhaust sensor, secara logiknya bang, benda yang korang tengok kat sini nampak ni gambar apa ni? Nampak tak gambar apa ni? Dia suruh pegang ke? Tak boleh pegang. Bermakna tempat sini suhu dia capai 1000 darjah Celsius. Kepanasan dia ni, sistem pembakaran kereta. Benda macam ni guys, dia sensor guys. Bila korang pakai yang cat ayam punya, yang tidak yang berkualiti, dia memang takkan boleh tahan. Kalau boleh pakai pun mungkin sekejap sahaja. Make sure kalau nak cari, better cari original. Tak dapat original baru mahal sangat, cari kedai potong. Kalau tak dapat juga, lenjan je lah kereta tu. Okey, secara tak langsung sikit nak maklumkan supaya exhaust sensor ni, make sure cari yang bagus terus lah, yang original. Yang baru pun tak boleh pakai, make sure kena cari original je. Exhaust sensor kebanyakannya kalau brand lain memang tak boleh. Dia kepanasan, dia tak tahan kalau yang biasa punya. So secara tak langsung kena tahu setiap apa kereta yang korang buat, repair dan sebagainya, korang kena ada asas tentang kereta. Jangan fikir, oh murah ngam. Okey, murah ngam. Jangan. Dia akan menyusahkan kehidupan korang. Guys, nak bagi tahu satu guys. Ini adalah sistem turbo guys. Ini adalah turbo dia guys. Ini mini turbo guys. Okey guys, itu sahaja guys. Siapa-siapa kalau boleh jangan pasang benda tu. Tapi kalau ada pendapat, komen bahagian bawah. Assalamualaikum.